peluang dan didorong dengan rasa puas dan keseronokan kerana mendapat sesuatu daripada aktiviti tersebut. Aktiviti rekreasi kebiasaannya dijalankan pada waktu petang seperti berjoging, berbasikal dan bermain bola sepak. Rujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat 2005, kepuasan ialah perihal puas, kelegaan, kenikmatan dan kesenangan. Hal ini bermaksud kepuasan ialah ketika sesuatu yang diharapkan atau diinginkan dapat dicapai. Next, rasional. Rasional, saya menjalankan kajian ini adalah kerana saya melihat Taman Rimau Bukit Rimau Sibu ini mendapat sambutan ramai oleh pengunjung untuk menjalankan kegiatan fizikal dengan menggunakan prasarana rekreasi yang tersedia di taman ini. Ini merupakan salah satu faktor yang mendorong saya untuk menjalankan kajian di tempat ini kerana taman ini mempunyai ramai pengunjung yang membolehkan saya mendapat ramai maklumat daripada responden yang pelbagai. Dan ini membolehkan saya mengetahui sama ada prasarana rekreasi yang tersedia di taman ini mempunyai tahap kepuasan yang tinggi, sederhana ataupun rendah. Kepentingan kajian ini adalah dapat menjadi sumber kepada pihak yang bertanggungjawab untuk memikirkan penambahbaikan yang boleh dilakukan agar Taman Rimau Bukit Rimau Sibu ini dapat menjadi tempat pelancongan ataupun tempat prasarana rekreasi tempat rekreasi yang berkualiti. Dalam menjalankan kajian ini, timbul dua persoalan, iaitu persoalan kajian yang pertama ialah apakah jenis-jenis prasarana rekreasi yang digunakan oleh pengunjung di Taman Rimau Bukit Rimau Sibu. Persoalan kajian yang kedua ialah apakah kepuasan pengunjung terhadap prasarana rekreasi yang tersedia di Taman Rimau Bukit Rimau Sibu. Berdasarkan dua persoalan tersebut, saya telah menetapkan dua objektif kajian, iaitu mengenal pasti jenis-jenis prasarana rekreasi yang digunakan oleh pengunjung di Taman Rimau Bukit Rimau Sibu dan mengkaji kepuasan pengunjung terhadap prasarana rekreasi yang tersedia di Taman Rimau Bukit Rimau Sibu. Berikut merupakan lokasi kajian, iaitu gambar pertama menunjukkan peta Malaysia, gambar kedua menunjukkan peta Sarawak, gambar ketiga menunjukkan peta Sibu dan gambar keempat menunjukkan foto di Taman Rimau Bukit Rimau. Dalam menghasilkan kajian ini, saya telah menggunakan 6 metodologi kajian, iaitu persempelan, di mana saya akan memilih 30 orang pengunjung di Taman Rimau Bukit Rimau Sibu untuk dijadikan sebagai responden. Manakala 3 orang informan yang terdiri daripada pengunjung Taman Rimau Bukit Rimau Sibu yang akan ditunggu bual. Saya turut menggunakan kaedah soal selidik, di mana 30 borang soal selidik akan diberikan kepada 30 orang responden yang merupakan pengunjung Taman Rimau Bukit Rimau Sibu. Kaedah temu bual turut digunakan dengan menebu bual 3 orang informan di Taman Rimau Bukit Rimau Sibu. Saya juga menggunakan kaedah pemerhatian, di mana saya akan menjalankan pemerhatian masa kajian lapangan. Kaedah kepustakaan turut digunakan untuk mendapatkan definisi membuat pengenalan. Yang terakhir ialah kaedah penganalisisan data, di mana data yang diperoleh daripada borang soal selidik akan dimasukkan ke dalam bentuk jadual supaya analisis dapat dibuat dengan lebih mudah. Dapatan kajian. Ya, objektif. Berikut merupakan dapatan bagi objektif yang pertama, iaitu jenis-jenis prasarana rekreasi yang digunakan oleh pengunjung di Taman Rimau Bukit Rimau Sibu. Dapat dilihat bahawa item trek jogging dan laluan titi berkayu dan laluan refleksologi dan laluan berjalan kaki pondok riada mendapat tafsiran peratusan yang paling tinggi, di mana kesemua 30 responden menandakan ya. Manakala bagi taman bermain mempunyai tafsiran peratusan yang sederhana, menunjukkan 17 orang responden menandakan ya, manakala 13 orang responden menandakan tidak bagi item ini. Bagi item laluan refleksologi dan laluan berjalan kaki, menunjukkan tafsiran peratusan yang tinggi,
di mana 26 orang responden menandakan ya, manakala 4 orang responden menandakan tidak. Bagi item yang kelima, iaitu pondok peninjau, menunjukkan tafsiran pertusan yang sederhana di mana 19 orang responden menandakan ya, manakala 11 orang responden menandakan tidak. Berikut merupakan dapatan kajian bagi objektif yang kedua, iaitu kepuasan pengguna terhadap prasarana rekreasi yang tersedia di Taman Rimba Bukit Lima Sibu. Bagi item yang pertama, iaitu trek jogging atau laluan titi berkayu yang rata dan selamat, menunjukkan tafsiran julat min yang sederhana di mana 9 orang responden menandakan tidak setuju, 14 orang responden menandakan kurang setuju dan 7 orang responden menandakan setuju. Bagi item yang kedua, iaitu taman bermain yang terjaga dan selamat, menunjukkan tafsiran julat min yang sederhana. 8 orang responden menandakan tidak setuju bagi item ini, 14 orang responden menandakan kurang setuju, manakala 8 orang responden menandakan setuju. Bagi item yang ketiga dan item keempat, kedua-duanya menunjukkan tafsiran julat min yang tinggi, dan item yang kelima, pondok peninjau yang terjaga dan kukuh turut menunjukkan tafsiran julat min yang tinggi. Okey, mana dapatan utama? Dapatan paling utama objektif 2 apa? Kesimpulannya, dalam menghasilkan kajian ini, dapatan bagi objektif pertama menunjukkan jenis-jenis prasarana rekreasi di Taman Rimba Bukit Lima Sibu. Yang paling dominan ialah trek jogging atau laluan titi berkayu dan pondok riadah. Bagi objektif kedua pula menunjukkan kepuasan pengguna terhadap prasarana rekreasi yang tersedia di Taman Rimba Bukit Lima Sibu. Yang paling dominan ialah laluan refleksologi atau laluan berjalan kaki yang bersih dan pondok peninjau yang terjaga dan kukuh. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kenapa yang tu semua dapat dominan? Kenapa dia paling dominan tak jogging dengan kayu tu? Pada pendapat saya, setelah melakukan Daripada dapatan kamu, kenapa dia paling dominan? 100%? Kerana kedua item trek jogging dan pondok riadah telah mendapatkan 30 responden menandakan ya, Sama dengan 100%. Sama dengan tu. Okey, baik. Ada soalan nak tanya? Okey, kamu membuat kajian berkenaan dengan Taman Rimba. Taman Rimba. Selain daripada fungsi sebagai pusat rekreasi, Taman Rimba juga turut mempunyai pelbagai manfaat lain. Jelaskan. Selain menjadi tempat sebagai kegiatan rekreasi, Taman Rimba juga boleh menjadi tempat untuk meluang masa bersama-sama dengan keluarga ataupun rakan. Itu rekreasi tu. Selain daripada fungsi sebagai pusat rekreasi kepada manusia, kepada masyarakat, Taman Rimba juga turut memberi pelbagai manfaat yang lain. Jelaskan. Selain menjadi tempat untuk kegiatan rekreasi, Taman Rimba juga boleh menjadi tempat untuk melihat keindahan alam yang tidak biasa dilihat, terutamanya kita yang hidup di bandar ini. Contohnya bagi Taman Rimba Bukit Lima Sibu ini, pengunjung yang datang dapat melihat keindahan alam seperti haiwan mamalia sekiranya beruntung. Ya, ini apa rekreasi juga tu. Kan? Taman Rimba Bukit Lima selain daripada pusat rekreasi, dia juga boleh menjadi manfaat dia adalah sebagai habitat kepada flora dan fauna. Selain daripada habitat, apa lagi fungsi Taman Rimba ini? Manfaat Taman Rimba ini selain daripada pusat rekreasi ialah kamu nak berjogging, kamu nak melihat keindahan alam. Yang kita perlukan apa? Apa yang manusia perlukan? Taman Rimba juga boleh memberikan manfaat dari segi keindahan alamnya, iaitu memberikan
mengekalkan kandungan oksigen. Yes. Mengekalkan kandungan oksigen dan juga merendahkan suhu persekitaran. Ingatlah pembentang kena fikir tu, kena fikir. Jangan terus jawab, fikir dulu sikit baru jawab, okey. Baik. Kamu mengkaji tentang prasarana rekreasi. Apa tema dia? Prasarana rekreasi. Kepuasan pengguna terhadap prasarana rekreasi. Okey. Kepuasan pengguna terhadap prasarana rekreasi ini berkaitan dengan kepuasan lah. Okey. Apakah langkah yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan bagi memastikan tahap kepuasan penduduk Malaysia amnya sentiasa berada di tahap tertinggi terhadap persediaan segala fasiliti awam? Kalau dapat tangkap, saya tanya balik. Apakah langkah yang perlu kerajaan laksanakan bagi memastikan tahap kepuasan rakyat Malaysia amnya sentiasa berada pada tahap yang tertinggi terhadap segala fasiliti awam? Pada pendapat saya, antara langkah yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan bagi memastikan kepuasan penduduk di Malaysia sentiasa tinggi adalah dengan sentiasa melakukan penambahbaikan terhadap infrastruktur yang tersedia di Malaysia ini. Ini bagi menjamin kepuasan rakyat Malaysia supaya terjaga. Contohnya, pihak kerajaan perlulah sentiasa mengambil maklumat daripada rakyat supaya mereka mengetahui apa yang perlu ditambah baik oleh pihak kerajaan. Ada soalan nak tanya? Okey, sentiasa bersedia dengan soalan-soalan yang akan diajukan. Okey, terima kasih. Bagilah tepukan. Orang ni tepuk free pun malah nak tepuk. Susah ke? Tak susah kan? Senang je. Okey, next, siapa nak bentang? Saya ada masa lagi lebih kurang